ini 16 Sabulan 5 dekat PPI tau, Pusat Pelajar Islam dekat Padang Polo ni ada buat hari sukan. Hari sukan kita orang nak olahraga. So kita tengok dia orang punya kawasan ni pusing tau. Okay, bye. Siapa-siapa nak beli kereta, cari aja. Jumpa lagi, cari bye. Dengan bertemakan bomba dan slogan Rumah Merah ialah Aiman hebat, Prince juara. Dan guru pengiringnya Ustazah Hasmira, Cikgu Izzah, Cikgu Syahada dan juga Cikgu Sri Nurhaliani dengan ketua kondisionnya ialah Adik Nurdamia Halal binti Suhaimi. Kita buka tepukan untuk bersemangat dan penuh bertenaga murid-murid di Pusat Pelajar Islam sebentar tadi dalam mengalunkan 3 buah lagu sebentar tadi. Itu akan bersaing secara sehat dan berjuang demi kejayaan rumah sukan masing-masing. Baiklah, dan sekarang tibalah saat yang paling dinanti-nantikan. Saya yakin tuan sorakan yang paling luar biasa. Boleh adik-adik semua? Apa semangat? Boleh atau tidak? Baik, ayo kita mulakan dengan penuh bergaya dan semangat daripada kontijen yang pertama, kontijen Rumah Kuning. Kita repukan untuk Rumah Kuning dengan bertemakan Jabatan Kerja Raya dan slogan kuning tak takut, kuning tak gentar dan ayat amaran daripada Rumah Kuning, cuak, cuak, cuak ke yang lain. Jadi kita nak lihat semangat yang seterusnya daripada lawan semangat bersama lawan. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenangkan musuh, pasti datang. Sang saka biru, kami
we are coming out. Berikan tepukan untuk Rumah Biru. Habis bersepah saka-saka kita lagi. Saka kecil, saka besar. Dan slogan kumpulan ini ataupun rumah sukan ini, pantang kalah, maju lagi, pasti juara milik kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita doakanlah ya. Okey, itulah dia. InsyaAllah. Baiklah. Sidang tetamu yang dirahmati Allah, kita nak redakan sekejap dan seterusnya merasmikan Majlis Sukan Tahunan kali kedua Pusat Pelajar Islam Kesatuan Pelajar-Pelajar Islam Perak KPIP bagi tahun 2026. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Faiz bin Muhammad Rafai. Dipersilakan. Aiman. Ditutup dengan acara Cape Award Bugis bagi kategori kafah perempuan tahap 1 umur 7. Ditutup dengan acara Jabara Petang kategori kafah perempuan pemasangan tahap 1 7, 8 dan 9 tahun. Ini macam main bola sepak dengan bumi insya-Allah. Okey, teruskan adik. Muda kasih sinyal. Kenapa? Duduklah. Makan duduk. Papa hantar dia ke sekolah. Di sekolah gym. Duduk, makan duduk. Anak-anak kita. Jadi mohon kerjasama, kita nak join sama-sama, kita nak meriahkan suasana dan yang paling penting kita juga nak menceriakan anak-anak kita yang mungkin dah penat lelah bermain dalam setiap aktiviti. Jadi kau boleh daripada kafah lelaki tahap 1 umur 7, 8 dan 9 tahun ini. Ini hero-hero kita, hero kampung kita. Bola hendaklah dibaling secara passing antara satu sama lain. Apabila berada di kon, mereka akan membaling bola tersebut dari arah belakang. Alhamdulillah, nampaknya steady Rumah Merah.
Okey, rumah biru, rumah hijau masing-masing berempat pulas. Kenapa? Abang, sekali lagi bang. Ambil gambar apa sekali lagi? Hari ni 16/5 dekat PPI lah, Pusat Perbelanjaan Islam dekat Padang Polo ni ada buat hari sukan. Hari sukan kita orang nak olahraga. So kita tengok dia orang punya kawasan ni pusing. Okay, bye. Siapa-siapa nak beli kereta, cari aja. Jumpa lagi, cari mobile. Cepat. Adik ikut papa. Pening ya tunjuk air tu. Okey. Selesai saja acara terowong istana. Kita akan teruskan dengan acara kipas bola. Tangan, dah ready ke tidak? Yes, tapi rumah merah belum lagi. Tak apa. Abang bomba dia sentiasa selalunya rumah dah terbakar baru dia sampai. Maafkan saya ya. Maafkan saya, kita gurau 2 waktu pagi. Okey. Baiklah. Okey. Sikit lagi. Hampir selesai semuanya. Kalau bola pingpong jatuh, mereka kena letakkan semula. Kerana itu adalah syaratnya. Acara terbuka kanak-kanak ni yang masih ada kosong. Yang lain okey. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah sikit lagi kita akan dapat siapakah yang akan menjadi Johan acara ini. Dan Johan tempat ketiga dan tempat keempat. Bang, Adam. Cawan disusun dengan rapi. Pastikan benar-benar menjadi satu Abang. bangunan yang tinggi, kemudian disusun semula. Dan kita boleh lihat di sini nampaknya rumah merah tiga. Biru galah lah. Ada dapat ada. Ada lagi. Ada dapat. Apa tak dapat? Jual balik. Macam ni. Abang naik kereta dengan Amira. Duduk dalam kereta dengan Amira dulu. Dalam kereta dengan Amira. Abang tunggu sini. Alah, nanti tengok sini. Oh, nampaknya dah ada dah. Ini bukan ini ada pemain kan? Bendang lebih sikit. Okey. Ina dan Laila. Mama tengok ni. Jual balik. Jom. Apa tu? Cakap lah.
Okay, kita dah habis hari sukan PPI. Semua dah tak larat dah ni. Dah bengkok dah. Ya. Biru nombor 1. Kuning. Kuning belacan. Tengok ni habis. Yang genuh. Habis kereta papa, huru-hara semua. Okay, baik. Jumpa lagi. Cari bye-bye. Cakap cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.